simple vlog for today. Hai korang, so hari ni kita akan jalan-jalan di Sunway Pyramid Mall. So kalau korang nak tahu kenapa kita orang pilih Sunway Pyramid Mall, korang kena stay tune. Sampai je dalam mall, kita orang terus cari kedai makan kat area mana. Dan kita orang decide untuk makan KFC. Sebab kakak hari ni dia kurang sihat pula. Nasib baik adik pun jenis tak memilih makanan, asalkan dia makan aja. Tapi Abah selalu happykan diorang. Terima kasih Abah, kami sayang Abah. Senyum sampai ke telinga. Semoga kita sentiasa happy dan ceria. So korang kena keep watching, sebab kejap lagi korang akan tahu kenapa kami pilih mall. Untuk sekarang kami makan-makan dulu. Alhamdulillah, selesai sudah buat makan. So sekarang kita akan ke tempat yang seterusnya. Sampai sudah kita. Kami datang untuk tengok cerita Spiderman. Kami memilih hall play, hall yang memang dihaskan untuk kanak-kanak. So inilah pemandangan sekeliling. Just nice aja. So sementara nak tunggu movie yang kita nak tengok, kita bawa kakak dan adik bermain di taman permainan yang diorang dah sediakan. So korang pun kena juga teman diorang main. Tengok sikit reaction kakak. Dari baring terus bangun. Adik macam biasa, no reaction. Sebab dia kan kecil lagi. So inilah pemandangan sekeliling. Semoga korang pun boleh bawa si comel korang untuk datang ke sini juga. So inilah hall junior. Pemandangan kat dalam tu tak pasti korang nampak ataupun tidak. Bahagian bawah tu ada mainan untuk kanak-kanak main. So mak bapak boleh tenang sambil tengok movie. Tapi ingat, jangan terlepas pandang anak korang, sebab bahaya dekat mana-mana je. Gembira betul kakak dengan adik masa ni. Benar je bawa diorang pergi tempat yang macam ni. Cuma masa tu diorang comel-comel je. So maybe diorang tak berapa ingat. But it is okay, diorang still enjoy. Selesai sudah kita tengok cerita yang ni tunggu-tunggu. Abah pun happy sangat. Dapatlah beberapa gift Spiderman. Sebab kita orang book pada first movie ni keluar. So ya, sangat berbaloi dan seronok. Kakak dengan adik masing-masing tidur dalam hall. Alhamdulillah kami dipermudahkan sekali urusan untuk jaga mereka. Cinonet pun dah bangun. So sambung dengan kakak pula nak tidur dekat dalam kereta. So sekarang ke mana kita? Ya, itulah kita akan menyelam ke JBR Bandar Shah Alam. Before menyelam, kita makan-makan malam dulu. Makanan kat sini sedap. Harap korang pun boleh datang sini juga untuk rasa makanan dia. Tapi masuk kat sini memang tak rasa macam bandar. Bandar diorang buat tersusun, kemas, cantik aja. Ya, sampai di sini sahajalah video kami. Semoga lepas ni kami boleh buat banyak lagi video. Dan dapatlah kakak dan adik tengok bila besar nanti. Bye-bye. Thanks for watching.